Okey, awak warning bola je dan faham ke orang sampai macam malaikat bangun pagi. Awak cubalah. Balik je lah. Bukan aku yang serang pun. Oi, kau cium boleh tak? Macam ni lah. Macam tu lah, good boy. Aduh! Oi, setan! Tak rasakan je. Oh, okey tak? Aduh, kau ni memanglah mampu. Sekarang jumpa Mas ni. Yang ni buat di Indonesia tau, bukan Malaysia. Tapi dia ni tahan lasak. Baca Iron Man tau. Cubalah pakai. Jangan malu-malu. Macam mana? Okey tak? Saya bukan rasa okey. Tapi terlambat okey. Ya, sangat bagus. Baguslah. Terima kasih semua. Sama-sama. Wah, berborak nampak tak ajak aku ke? Siapa tanya? Kau ni memang gaduh. Aku gaduh-gaduh dengan Agatha je. Pasal apa? Hang gaduh dengan dia. Hai semua. Macam... Nak mengembara? Tak nak. Okey, daripada nak pakai gaduh, tapi orang yang hari ini adalah rumah hantu kaki. Kaki ni memang menyeramkan. Kau tahu tak? Macam goyang-goyang. Dah macam tu. Dah macam ni. Dan... Rantai ni kejap. Saya rasa pelik lah. Tak boleh buat dah macam... tak boleh buat geram boleh tak? Geram? Macam mana? Aku ni tak tahan dengan pasal paranormal lah, hantu lah. Macam benda tu dah rasuk dalam badan aku. Tahu tak? Dan merangkap. Aku takut. Betul juga. Boleh awak cadangkan benda lain? Lain? Aku tak nak. Aku nak ikut ayah aku buat. Hang ada tak? Kau ni kena cari rupa-rupa macam cup succession. Succession? Oi, aku lupa ada benda tu. Tapi, kenapa kau nak beritahu? Hang ni memang buta. Buta ke apa? Jawablah. Ya! Betul. Tongsat. Cari cara untuk musnahkan Jess dalam lumpur ni. Memang macam menggelikan lah. Betul tak? Menggelikan sangat lah. Apalah. Jarak Google jadi tutup mata. Tutup mata. Bagus saya. Macam ni tak awak penggemar yang sangat normal? Normal? Awak ni biar betul. Biasa cari kerja dekat McDonald Pak Mail dan kerja dengan Mail. Itu normal. Ya? Boleh lah. Gila, penggemar ni adalah kerja di rumah Mail bersama Ehsan. Ehsan. Awak jadi manager untuk rumah Mail. Sekarang tu, okey. Jom kita buat pengembaraan yang paling menyeronokkan. Okey, ini adalah kerja Facebook yang sangat sedap tau. Okey, tak boleh. Aku tak nak. Aku nak ponteng lah. Apa pula lagi? Ya, aku tak nak lah penguaraan kau dah 3 tahun kau. Betul juga tu. Biar aku ganti dia. Dah lah dia pernah kerja McDonald pula tu. Bedodo pala hang. Okey, aku tak nak ikut tapi kau akan kena didenda. Denda? Banyak kau banyak denda. Boleh tak aku dah boleh pada you macam tu ni. Ya, aku dah diam setan. Aku rasa macam seronok jugalah kan. Jangan kerja. Aku selalu macam Bagus. Sekarang pergi ke masuk ke portal ni dan mulakan kerja sekarang. Jangan malu-malu. Aduh. Param pam pam pam. I love Main. Botoh hang. Aduh Main. Hang cakap apa ni? Tak faham lah. Hang nak order apa? Oh, dia ni anak jiran aku ni. Apa khabar? Dia ni anak jiran aku ni. Dia ni baik tidurnya tau. Okey, seat awak 67. Mamak bodoh ni lagi. Hang jangan nak hina anak orang. Kau ni memang tak ada akhlak langsung. Betul dah. Baik, awak sama kerja awak. Sarapan.
Woi, Mak Tong, aku nak order sebiji burger Bengong korang hari tu. Aku order sebiji burger tapi tak ada sos. Jangan lupa dia tahu sos. Siapa Mamat ni? Kau nak aku sepak muka kau. Ha? Okey, burger bengong satu. Burger bengong siap. Aduh, mak ais. Apa saya ni? Ha? Baik, saya mati je lah. One eternity later. Hai, Jack pula. Aku just lah. Ang dah bersih tak apa bola pom candas tu kena cuci sekarang. Dia nanti customer marah. Customer marah pasal dia tak biar api lah dia. Oh, Jack Black, Jack bro. Hang ni memang tak ada duit aku nak langsung tapi... Tapi apa, aku cuma tak nak ikut arahan. Wow, kau buat pising langsung. Betul tak? Kau ni memang teruk. Ahaha, apa? Awak tak ada akhlak. Rasanya awak kena buat ni dan kamu kena Apa? pelajaran. Detention for you. Saya kat mana ni? Hai semua, selamat datang ke McDonald's Paksi. Kali ni kita orang akan bersembang dengan kamu di dalam bilik kurungan ni. Daripada awak duduk diam-diam, saya nak tanya awak satu soalan je. Awak senyum tak? Tidak. Awak tak? Boleh tak awak buat benda janganlah kena sangat. Kita kan kawan. Awak senyum pun. Tapi sebelum dah awak tengok iklan saya ni. Astaghfirullahaladzim, dah kiamat ke? Oi, tali kasut. Tak panggil operator nak bagi jam ke? Jam rosak atau kita yang rosak? Apa yang kau mengarut ni? Aku ni takut. Berapa benda ni berlaku? 6 jam, 20 jam, 24 jam. Dekat setahun. Aku takut dengan bila nak balik ke. Aku rasa tak tahu bila nak balik sekarang ni. Hai. Betul lah jam tu dah matilah. Penatnya. Aku nak balik lah sekarang ni. Tapi lambat lagi lah saya nak balik ni. Dah kenapa duk baring ni? Aku duk berenang burger patty ni. Kau tak nak berenang kali ke? Awak dah nyanyuk kot. Hang ni anak siapa? Aku awak lama sangat ni. Okey, kita tutup awal sikit ya. Aku nak balik dah. Kecau dulu ha. Wei King Jen. Awak saya jaga malam ni. Jadi awak baliklah. Yelah. Awak baliklah dulu. Saya akan jagakan kedai ni. Lagipun tak ada orang malam ni. Boleh. Saya balik awal. Ya? Okey. Silalah balik sekarang. Awak boleh awak rehat sekarang. Penatnya hari ni. Aku rasa aku tak payahlah pakai topeng ni. Iya.
Aku buat apa kat sini? Baiklah, shift manager aku. Sekarang hari ni, aku nak tanya pilihan raya awak pula hari ni. Macam mana awak rasa begitu? Kau awak macam murang je. Tapi, aku rasa otak awak rasa tak terkena langsung. Okey, jadi awak langsung tak berhati betul. Jadi, saya bagi B tambah ya. Baiklah, awak dah boleh balik sekarang. Dah sangat bengong. Aku dah masuk dunia digital circus. Aku akan hajar anak manusia AI ni.